Okey. Sekarang ni apa ni masalah angin. Apa kata tak apa ni tekanan tak cukup. Tekanan tak cukup ataupun tekanan tak masuk dalam tabung dia. Angin tak masuk dalam tabung. Saya tukar ni. Okey, saya tukar ni. Itu dia yang baru. Okey, itu yang baru. Yang ni yang lama. Sekarang ni saya dah tukar yang tu. Angin pun masuk cukup dalam ni. Sekarang ni angin dah masuk dalam tabung dia ni, tabung angin, dan dalam apa meter dah naik hampir-hampir 10 lah. Dari awalnya tekanan angin kata tak ada lah, macam tu, tak ada. Okey, disebabkan masalah dia punya kelena angin ni. Tu dia. Sekarang dah tukar yang baru. Okey, baru ada angin dalam masuk dalam apa ni tabung dia ni. Sekarang ni semua dah okey, enjin dah hidup, bucket pun dah, saya jack dah tinggi, dah jack dah tinggi lah, lain tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Dalam esok atau lusa owner datang ambil ambil lori dia. Okey, brake semua, belakang kiri kanan dah buat, depan kiri kanan pun dah buat. Brake tukar lining, sekali dengan tukar lining ya. Itu saja. Okey.